Ya, Mak Speaker, berkenaan ekonomi tambahan. Masa ada lagi, no? Saya ambil hak sana, mai sini. Cadangan projek pertanian di tanah terbiar. Saya ingin memaklumkan bahawa saya telah menyediakan satu kerja lengkap yang memfokuskan kepada pembangunan sektor pertanian di kawasan luar bandar. Kertas kerja ini merupakan satu cadangan yang komprehensif untuk manfaat tanah-tanah terbiar di kampung-kampung. Setelah saya berbincang dengan rakan konsultan yang rakan saya dan bersetuju untuk melabur dalam projek ini dengan syarat kita perlu mengenal pasti lokasi-lokasi tanah terbiar terlebih dahulu. Oleh itu, saya memohon kerjasama daripada Sekutu Pertanian Sukamenanti dan semua pihak berkaitan melalui pengurusi MKK untuk turun padan dan membantu dalam mengenal pasti tanah-tanah terbiar yang berpotensi untuk diusahakan. Tanah-tanah terbiar ini bukan sahaja merugikan, malah merupakan satu aset yang besar jika diusahakan dengan betul. Kita boleh menjadikan tanah-tanah ini sebagai pemangking kepada pembangunan ekonomi luar bandar. Visi dan visi projek menjadi pemimpin dalam pembangunan tanah terbiar dengan mengintegrasikan teknologi, keperluan masyarakat dan prinsip kelestarian. Misi meningkatkan nilai tanah terbiar melalui projek pertanian yang berkesan dan berfaedah, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk serta menjana produk yang memberi peluangan yang tinggi. Jadi yang ini pun saya nak minta kerjasama daripada Don-Don dan seluruh rakan-rakan daripada Jabatan Kerajaan, iaitu untuk memulihkan tanah terbiar yang secara optimum untuk pertanian. Menjadikan tanah terbiar ini sebagai tanah emas yang menyumbang kepada ekonomi negeri dan menyokong inisiatif satu kampung, satu produk sejahtera. Kita akan bekerjasama dengan tuan tanah, agensi kerajaan serta wakil rakyat bagi menghasilkan produk yang boleh dipasarkan sehingga ke peringkat ekspor serta dapat membuka ruang pekerjaan kepada masyarakat kampung selepas selesai menjalankan kerja hakiki seperti menoreh getah dan sebagainya.